Kerajaan kali ini bersama dengan produk Vidya Beauty dan bersama pengasasnya iaitu Datuk Dr. Hasimiza Othman. Assalamualaikum, apa khabar Dr.? Khabar baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya telah selalu ke seluruh Malaysia sebenarnya bertemu dengan pelanggan-pelanggan dan saya rasa sangat sedih, terharu kerana keberkesanan Pamoga ini. Orang kata saya sedih sebenarnya. Bila semalam saya baru balik dari Terengganu, ada satu makcik tu memberitahu anaknya yang masalah Parkinson. Anak pada biasanya kita ingat Parkinson ni orang tua, tetapi anak masalah Parkinson dan telah semakin berkurangan dan doktor telah mengurangkan dosej ubat ataupun suntikan untuk menggigil semua kan. Dan bila saya pergi ke mana, bila kita nak shopping pada saat makcik dia berkongsi, makcik dah minum Pamoga. Pamoga 6 tu baguslah. Makcik punya darah tinggi macam daripada berapa dah jadi kurang nak maintain. Makcik ambil berapa lama makcik? Saya ambil dalam tak sampai, dia kata 2 minggu lah. Dia konsisten. Dia punya pengambil tu anak dia pun backup cerita. Bila saya jumpa lagi dengan pakcik lain pula, dia kata kencing manis dah okey. Jadi semua ini menjadikan satu benda fenomena sebenarnya. Walau ke mana saja mereka akan berkatakan saya mengguna Pamoga. Mak saya guna Pamoga. Siapa dalam keluarga saya mesti guna Pamoga, dan satu Pamoga ini satu benda yang dah memang dikenali dan mereka menggunakan, sama ada Pamoga botol ni yang ada emboss Pamoga kiri kanan begini, yang dapatkan botol sebegini, ataupun Pamoga 6 yang sangat berkesan, dan keberkesanannya itu memang sangat cepat dan ketara, terutama yang menghadapi orang kata masalah yang saya sebutkan tadi. Perkongsian testimoni itu memberikan satu semangat untuk saya menjelajah lagi. Tetapi menjelajah juga teristimewa, berita baik untuk pengguna-pengguna Pamoga khususnya di negeri Perak. Kita mengadakan hari bertemu pelanggan. Datanglah beramai-ramai ke Wisma Vidya Beauty Wisma Vidya Beauty di Green Town Suria Ipoh Perak untuk kita berkongsikan kemeriahan penggunaan pengguna-pengguna Pamoga. Dan dengan ini juga saya nak mengumumkan satu lagi berita yang gembira, iaitu kita mencari stokis-stokis yang boleh nak orang kata turun padang. Sebab kita nak bukan hanya menjual, tetapi stokis ni boleh dekat dengan pengguna, menjaga mereka. Orang kata ambil orang tanya khabar pun dah seronok dah kan. Dekat di hati. Kita mencari stokis begini, hubungi nombor hotline kita yang akan kita bagi tahu nanti, kerana keberkesanan dan khasiat yang ada dalam Pamoga ini hanya orang kata menjadi saksi lah siapa yang saya sakit itu dan ahli keluarga yang melihat perkembangan yang sangat memberasakan mereka yang menghadapi masalah kesihatan. Dan sebenarnya kita ada testimonial yang ingin dikongsikan bersama dengan penonton di studio di rumah. Silakan. Apa kata kita saksikan? Sakit ni dah lama dah, daripada sekolah menengah lagi. Sakit. Dia kan sakit, lagi-lagi kalau kita tak jaga makan, dia sakit, lepas tu dia susah nak buang air besar, lepas tu nanti dia berdarah. Kalau sakit saya pergi ambil ubat hospital je lah. Makan ubat hospital je. Saya start guna dengan mak saya lepas daripada raya tahun lepas. Makcik saya, masa raya tu saya balik kampung, lepas tu makcik saya recommend kat mak saya suruh makan Pamoga ni. Lepas tu saya dah beli, saya baca lah kan, sebab dia banyak sangat khasiat dia. Salah satu ada buah asir, lepas tu saya join lah mak saya makan. Join sekali mak saya makan, rupanya buah asir tu elok kan. Masa saya start makan tu adalah juga berubah kan, muka jerawat tu kurang lah. Saranan saya bila orang ingat makan macam Pamoga ni untuk orang yang tua kan. Jadi orang yang muda dia tak nak lah ambil benda-benda macam ni. Diorang akan ambil benda yang lebih moden sikit kan. Macam saya, sebab saya dah try daripada mak saya, makan sekali dengan mak saya, jadi benda tu ada efek pada saya. Jadinya kira daripada muda pun kita dah boleh nak jaga kesihatan kita lah, ambil benda Pamoga ni. Lepas tu macam lagipun dia kan untuk kesihatan dalaman. Jadi eloklah orang yang kat luar tu cuba Pamoga ni kan. Tak kira lah bukan untuk orang tua je, yang muda pun boleh juga makan.
Okey, itu dia tadi testimoni daripada salah seorang pelanggan yang berpuas hati dengan produk Pamoga. Jadi mungkin Dr. Vida boleh terangkan lebih lanjut dengan kebaikan Pamoga ini. Sebenarnya kan kita untuk mempercepatkan lagi, sebenarnya ada yang menghadapi masalah saraf, oksigen tak sampai ke kadang-kadang otak, ataupun jadi masalah banyaklah bila oksigen tak sampai ke otak, tak ada penterjemahan dan sebagainya. Kemudian masalah saluran darah tersumbat. Jadi mereka mengamalkan Pamoga ataupun Pamoga 6 untuk kepuasan minum, rasanya sangat sedap, kesannya sangat cepat. Nak cari mana macam ni sebenarnya. Satu benda yang memang katakan sangat mengujakan kita. Sebab itulah kita membuatkan hari bertemu pelanggan ni, kita nak ramai lagi datang tampil ke hadapan dengan penuh keceriaan, dengan penuh kata kebahagiaan bila kita ni dah sihat, tak ada kata tak boleh dibayar dengan wang ringgit, terutamanya apabila mereka kata malam-malam boleh menunaikan solat hajat, sembahyang istiqoroh, sembahyang apa tu, ada kekuatan untuk mereka bangun di hujung-hujung usia dan kata itulah satu benda yang sangat berharga dalam diri kita bila kita boleh menunaikan ibadat dalam keadaan tubuh badan yang sihat. Dan untuk mereka yang menghadapi masalah contohnya endometriosis, fibroid ataupun masalah perempuan, kita boleh menggunakan Vida Collagen ya. Kerana Vida Collagen apabila mengambilnya beberapa hari boleh membantu merawat dengan cepat. Ini pun sama, sebab saya nak umumkan di sini iaitu sebenarnya Pamoga ialah ubat tradisional ya. Pamoga ialah ubat tradisional untuk merawat di samping orang kata ubat doktor, dan ini adalah perawatan alternatif. Sebab itulah doktor juga kadang-kadang menyarankan perawatan alternatif. Ambillah ubat doktor, jangan tinggal ya, minum juga ubat doktor, dan ambillah Pamoga pagi. Dan kalau menghadapi masalah seperti yang kita bagi tahu tadi ya, cyst, fibroid ataupun apa thyroid kan, boleh mengambilkan Vida Collagen dan boleh menggunakan kosmetik Vida Beauty, kosmetik Pamoga dan Master Meal untuk putih. Okey, terima kasih. Okey, satu lagi jangan lupa bertemu pelanggan hari Sabtu dan Ahad pukul 9 pagi hingga 9 pagi hingga 5 petang. Di Wisma Vida Beauty di Ipoh Perak. Selamat datang ke Wisma Vida Beauty. Semoga kita boleh mendapat keberkatan dan barakah kita bertemu pada hari ramai-ramai kita meriahkan lagi hari bertemu pelanggan. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Dr. Vida bersudi bersama kami. Sekian dulu